Ada segelintir masyarakat bila ada lebihan duit terus fikir nak beli barang berjenama. Contohnya beg LV berharga sekitar RM15,000 atau jam tangan Rolex sekitar RM40,000 dan macam-macam lagi. Tak salah untuk menghargai diri sendiri, nak reward diri sendiri, tapi cuba fikir dalam perspektif jangka panjang. Apa akan berlaku pada nilai beg LV selepas 5 tahun? Kebiasaannya nilainya susut hampir 50% kerana trend fashion berubah dan material mungkin mula rusuh. Rolex pula mungkin hanya menyusut sekitar 10 hingga 20%, kecuali untuk model-model tertentu yang limited. Tapi untuk jualnya, anda perlu mencari pembeli khusus atau kolektor dan prosesnya tidak semudah yang disangka. Sekarang bandingkan dengan emas. Jika anda gunakan RM40,000 untuk membeli emas, contohnya 5 tahun lalu dengan harga emas RM216 per gram, anda boleh dapat sekitar 185 gram emas. Hari ini, nilai 185 gram sudah melebihi RM83,000. Bukan sahaja nilainya tak susut, malah meningkat lebih 100% daripada harga asal. Dan emas lebih mudah untuk dijual, sama ada jual terus ke pabrik gold atau mana-mana syarikat emas. Inilah perbezaan barangan mewah sekadar untuk gaya dengan membeli emas yang benar-benar melindungi nilai harta. Barang berjenama mungkin hilang personanya apabila ekonomi gawat, tetapi emas nilainya berganda apabila ekonomi gawat. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.